Ini adalah durian Siam Lo. Durian pertama yang berjaya dihasilkan dari kacukan menggunakan teknik perdebungaan silang antara duri hitam dan musang king. Baka hybrid Siam Lo dari kacukan durian duri hitam dan musang king ini dihasilkan oleh master breeder dari Thailand yang bernama Kitty Chantavisut, pemilik ladang Chantavisut Garden di Chantaburi, Thailand. Beliau mula berjaya menghasilkan benih pada tahun 2021 selepas gagal beberapa kali untuk dapatkan benih yang berkualiti. Pokok Siam Lo mula mengeluarkan buah pertama pada tahun 2024. Namun, kualiti buah seperti warna kuning durian dan kualiti daging buah durian tidak memuaskan. Ini perkara biasa kerana pokok baru menghasilkan buah untuk pertama kali dan untuk baka baru ini, ia hanya mengeluarkan hanya 1 biji buah sahaja pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, pokok baka hybrid ini mula mengeluarkan buah yang banyak berbanding sebelum ini hanya 1 biji sahaja. Kitty mengatakan, buah generasi kedua ini